tahu lah, mungkin saya minta ke abang kan, minta bagi dah ikut kata doktor kata tak boleh ubat lah. Jadi nak pergi jalan mana pun tak larat. Ya. Lama saja. Dalam 2018 dia lama duduk rumah tu dulu. Duduk dalam bilik je. 2 tahun 3 tahun kan. Oh iya ke? Lepas tu rasa pulih sikit. Dah pulih sikit. Saya ajak pergi umrah. Oh. Pergi umrah. Bang Cik baru. Saya rasa macam Rasa sihat sikit. 2023. Masa tu 2023. Saya rasa macam okey sikit. Lepas tu mata yang tu pun dia dah masuk balik sikit. Masuk balik. Hari ni dia rasa nak keluar balik. Sudah. Hari tu dia dah okey lah. Ya. Lepas tu 2023 saya pergi umrah. Di sana demam teruk. Oh. Dia demam teruk. Antibody tak kuat. Dia demam. Tak batuk tapi demam teruk. Demam. Tiap malam saya akan baca macam kulhu ayat kursi. Sebab demam saya lupa baca. Baca sebab tak apa demam. Ya. Malam tu di sana saya mimpi ular hitam tu mai lagi. Ular hitam mai balik. Dia macam saya terlupa baca sebab demam. Allahu Akbar. Di sana lepas daripada 23 tu balik mata saya tak okey sampai sekarang. Apa saya tak apa kaitan pula. Setan. Tu je. Lepas tu kalau dulu mata saya dah okey. Lepas tu pada kedai tu tiap-tiap bubur kat mata. Dia macam sekali dia bayak, sekali dia bertai. Sedangkan itu dah okey lah. Yalah Allahu Akbar. Bila jin setan masuklah badan kita, sistem kita jadi rosak. Sebab apa dia masuk? Sebab antibody kita dah lemah. Memang. Ya. Okey. Oh, tu dia. Lepas tu dulu saya tak, jantung saya okey. Sekarang jantung pula sakit. Tak tahulah apa tapi di bahagian ni. Cek macam apa ni? Laju apa? Jantung saya laju tapi bila cek pakai tu apa nama? Cek oksigen, cek apa? Kepit tu. Kepit tu. Nadi saya kadang-kadang tunggu turun sampai 20 lebih. Oh. Waktu tu memang sakit. Ya Allah ya Rabbi. Tapi saya tak makan doktor je lah. Tapi hari tu pergi hospital bahagian jantung. Dia kata mungkin ada kaitan dengan thyroid. Dia bagi ubat. Makan ubat tu dulu kalau sikit tapi dia naik 50 lebih lah. Nadi tu dia tak mau pilih ke 70 lebih normal kan. Lepas tu turun 20. Sampai 21. Kalau 21 saya akan makan ubat ke makan apa benda lah nak. Tapi percaya dah apa? Kan. Lepas tu apa ni? Doktor kata hari tu nak buat apa tau sebab jantung laju dia nak. Dia kalau ikut istilah doktor, dia bukan kata jantung tersumbat kan. Dia jantung kita ni dia pump, katalah dia pump dekat tu. Nombor dia dekat tu. Tapi jantung dia pump lebih. Dia buka lebih betul yang jadi sakit. Dia buat laser nak matikan hak yang orang tu sel-sel yang lebih tu kan. Dia pump dia buka lebih, dia pump dia buka lebih. Jadi hak tu jadi sakit dia lah. Jadi kot ubatan yang dia check tu lah. Dia pakai alat tu. Hari dah tu ni. Tapi saya dulu tak mau lah buat lagi kan. Bila pergi hospital saya kata okey. Sebab saya nak cari dulu. Etiak tengok. Etiak tak mau lagi buat hak yang hospital lagi. Risau sebab risau nak laser nak tebuk-tebuk tu. Tak mau. Okey. Lepas tu makan madu ni. Sampai peringkat makan madu. Dah ni kan. Okey, dah selesai. Itu dah memang Dah hospital semua tu. Okey, jumpa madu ni lah. Yang ni pun tengok dekat TikTok Ustaz. Saya tak tahu pun nama ni. Dulu pun saya tak tahu. Ya. Dulu saya pasal lah masa dekat Langgar dulu kan. Ya. Tapi kita mana dah tahu kita nak lepas ni apa dia. Duk tengok je lah apa dia overhaul.